Hey guys, welcome back to my channel. So kalau korang dengar bunyi angin tu abaikan je lah. Okay. So jom kita sambung memasang disk blow case. Okay. Sebab phone saya ni yang kedua ni tengah cas, okay, tak penuh lagi. So kita pakai phone lama. So kata diorang tak ada silika, maknanya betul. Dah lah, saya pun tak tahu. Okay, kejap. So kalau sorry kalau korang tak ada nampak. Sebab sekarang walaupun hujan tapi cuaca ada lah guys dalam ni. Dia tak, benda ni benda apa ni, saya pun tak tahu. So dia macam biasa, dia ada bagi tangan. Yang benda yang merimaskan ada kat dalam ni. Ada. Ini kali kedua saya terbeli tempat ni. Ini semua salah siapa? Ini semua pengaruh rakan. Okey. Buka satu boleh kot. Okey. So untuk yang pertama, kita cari bahagian yang macam ni. Bahagian dada. Sambung macam itu. Sambung je biasa-biasa je. Kan? So ni kita pasang dia punya perisai dada. Kena pasang depan belakang ke kena bubuh apa-apa ke? Tak ada. Tak apa. Itu ni untuk dia punya pinggang. Ni. Macam ni, nampak? Okey. So tangan dia normal je lah. Kita pasang tangan biasa. Ni sebab orang dah pro pasang. Memang. Cuba kalau korang suruh saya pasang brand apa lain-lain, mampus. Okay, so kita perlukan part ni satu. Okay, tak, nombor dua. Kita asingkan dulu. And then kita pasang dia punya kasut. Kasut dia pun kena ada satu part ni juga. Tapi part tu guys, yang kecil ni. Kita cari dulu yang kecil ni kat duduk mana. So ini dengan kasut dia. Okay. Kita asingkan dulu dengan kasut dia. And then dia akan satu lagi part kecil. Ni untuk kat bahagian kepala. Kepala dia ni lah. Tapi saya tak sure nak kena masukkan macam ni ke ke atas ni. Salah. Okay, macam ni. Okay, and then untuk tangan dia pula. Tangan dia just ambil sarung tangan ni. Lepas tu korang kena masukkan gabung-gabung. Maka bentuk lah dia. Dia gabung dengan kelabu ni. Plastik kelabu ni. Dia berdua bergabung. Tapi saya tak sure macam mana. So itu tugas korang dengan melihat saya memasang je lah. Saya takut tak muat je kan. Ke bukan? Lain tak? Oh inilah. Salah saya. Sorry. Saya ingat ni macam kat bahu dia kan. Ni kat tangan guys. Kambing. Dia dah buat. So dia akan ada dua tangan lah. Macam untuk menumbuk tu. Okay, dekat atas tangan dia korang kena pasang alat ni. Nampak tak alat yang boleh ubah suai zigzag ni. Okay, just masukkan je. Kalau nak rasa tak yakin, just tekan. Okay, cari lagi sebelah. Pasang je macam benda normal.
Saya sepatutnya malam ni pergi titi pucung, tapi apakan daya, kita tak mampu nak pergi kan. Kita tak mampu nak pergi guys. Kita tak mampu nak order Grab, sebab esok kita nak balik kampung. Berapa nak habiskan duit ya. Okay, ni tangan dia. Okay, kaki dia next. So untuk dia punya perisai ni kena gabung kat tengah badan dia tadi. Ni gabungan tengah macam ni, dan gabunglah belakang dia. Sekejap, ada nak kena pasang apa-apa ke? Yes, ada. Ini benda sekecil ni, second net. Betul tak? Jangan salah masuk, patah lagi. Kita masuk dulu. Okay, boleh dah. Dia tak boleh tekan apa-apa kan. Kan patah lah ya. Saya rasa macam tidak yakin dah memasang benda ni. Saya apa tak satu takut patah, dan nombor 2 kayak bunyi tu pi tangan dia. Betul tak ini macam dia punya perisai tangan kan? Rasanya lah. Saya pun tak tahu. Kejap, terlupa mana untuk memasang benda sekecil ini dekat dia punya tangan. Tak pun, nasib baiklah benda ni dicabut. Kita terlupa nak pasang something, iaitu dia punya perisai, dia punya lengan. Termis satu je habis. Pening. Dia punya perisai kecil ni mana ni? Dia punya tangan iot. Dah, takkan nak bagi satu je? Mana yang lain? Wait, tak ada kat bawah ni. Dia bagi satu je guys. Like tak ada. Kita patut akan dapat 2 benda ni. Salah balik. Sepatutnya lah kita akan dapat 2. Tapi asal dia bagi satu. Sekejap, yang ni saya beli dekat Speedmart, dekat dengan kedai mamak tu kan. Tak ada, dia bagi satu je. So ni nama dia Wheeljack. Saya tak kenal, ni bukan generasi. It's not my generation. Ke dalam plastik. Tak ada. Dalam plastik tak ada negatif. Aduh, hilang lagi ke? Hilang lagi dia guys. Takkan dia bagi satu aja. Kambing kusoyero bakayero. Ini saya rasa dia punya perisai mata. Betul tak? Cuma dia cara pemasangan dia tu macam mana, saya kena tahu juga.
Bakairu, Korairu. Ini dia punya kepala. Salah pasang dah guys. Sekejap. Ni mesti agak letak kat tengah-tengah kan. Dia punya tengkorak ni. Cuma cara pemasangan tu guys, kita tak apa tahu sangat. Ke atas ke, tapi dia ada 2 slot je ni. Takkan dia bagi 1 je. Tak cukup ni. Error ni. Sekejap ni. Ni mesti ada mata ni. Ni si dia punya mata kan. Asal tak boleh pasang kan. Tak dia. Tak, masalah tangan kita yang sebelah ni mana pergi? Tangan ni. Why? Tangan ni guys. Tangan ni mana? Curi ke? Mana dia? Jatuh tahu ni. Takkan dia bagi tak cukup. This is hairan band ajaib putih. Kelabu. Ada terlebih pin satu. Lah, tak ada. What? How? Macam ni dia boleh bagi tak lengkap ni? Kita punya sebelah tangan tak ada. Dia memang design macam tu ke apa ke? Saya dapat yang error start ke apa? Dia melekat guys. Kurang ajar. Buat kalau play. Kalau play stop. So ni macam ni lah. Okay. And then I'm gonna put that thing in your mouth. Tu cerita apa dah? And then marah. Ya, orang tu menguji kesabaran customer kan. And then that's it. And then no and then. I said no and then. And then tu dia ni. Mana tak emosi orang. Pensan. So ni dia punya kira perisai lah. So mainan ni daripada Hasbro guys ya. Bukan daripada original Takaratomi. Original. Kita adjust ni. Kita kena adjust yang sikit bagi dia masuk. So and then ini dia punya tangan, tahu tak? Cuma saya tak sure tangan dia tu sepatut naik ke atas ataupun naik ke bawah. Sorry guys ya. Maafkan saya kalau saya salah. Tangan dia patut ke bawah ke atas naik, tak? Saya pun telah melupakannya. Saya rasa macam ke atas kan? Tak? Ni macam ni. Sudah melekat dah. Bila dah lekat-lekat tutup ni kita bahaya ni. Cik baik boleh buka. So saya rasa ni macam ni. Tangan dia. Betul tak?
Notification apa, cok? Betul tak kan? Sepatutnya macam ni lah kan? Cuma dia boleh kiri kanan atau bawah tu je. Macam ni tengok. Baru betul kau ni. Dan dia ada satu something yang kalau korang boleh perasan kan, dia macam dia pakai perisai tau. Cuma saya tak sure perisai dia ni macam mana. Sekejap, let me check. Wait a minute, saya rasa saya dah salah pasang. Kelabu plus putih. Mana ada kelabu-kelabu? Cabut. Kelabu plus putih. So yang sebelah lagi tu pun cabut juga. Mana? Kelabu cabut. Putih. Salah ya guys. Baru betul. Dia dengar punya klik tu baru betul. Okay. Kelabu plus putih dimasukkan. Dengar tak bunyi tu? Klik. Bunyi klik tu maksudnya betul lah. Kalau bunyi prak, base. Base. Tenenenen. Ni dia punya perisai tangan. Betul tak? Bergabung. Inilah hobi saya guys sekarang. Hobi saya mahal. Duit tak ada, tapi kita beli. Tu dia. Ton. Tak. Sekarang ni nak pasang kepala dia macam mana? Benda ni dengan benda ni. Okay, first dia kata pasangkan 3 mahkota tu macam ni. Sekejap, terbalik ke macam ni? Dia muka ke depan kan. Bukan, saya ni. Tapi bila kita cuba nak masukkan, dia jadi macam curse, you know, like boleh pula. Nak kena dia ni. Lepas tu kita pasang dia punya muka ni. Muka. Okay. Kira kita pasang dia punya ni saya rasa dia punya cover belakang. Ini dia punya cover depan. Macam tu lah. Dia pelik sikit. Robot-robot ni dia pelik sikit. Kau faham je lah. And then dia kata yang ni dia punya cover helmet belakang. Dia kira dia support tengkuk lah, supaya time accident tu tak patah. Mungkin. Ya ke? Betul lah. So beginilah rupanya. Can you guys see? And then benda ni cukup dekat kepala dia ni. Dengar bunyi tu? Krak. Maksudnya betul. Kalau prak, kerja bagus. Hati-hati. Hati-hati. Maju. Musuh terlihat. Aku butuh medkit. Kerja bagus. Apa video orang tu? Dia jadi team. Tapi masalah dia, bila dia berteam dengan diorang, so maka diorang akan buatkan kalah, you know, like beban team lah. Dia panggil beban team. Kerja bagus. Sekejap, ni dia punya lutut ke macam mana? Betul lah kat lutut. Saya rasa ni kat atas.
Sekejap. 2 kali dah saya buat salah. Sekejap. Yang besar ni. Wait. Betul. Trust me, saya selalu betul. Macam ni punya lutut. Okay. Ini benda besar bulat kecil ni kat bawah dia. Tapi sayang, bila kita nak pasang benda bulat kecil ni tak ada bunyi. So kita tak tahu patah ke tidak. So ni akan duduk bawah. So ni dia punya kasut, tapi terbalik. Ni kan dengan bunyi tu. Ni hanya tekan yang paksa iprat patah. Yang RM27 ni tak boleh jual. Ya, saya tak tahu boleh ke tidak. Okay. So kita pasang dia punya kaki sebelah ni. Tapi kita sengitkan dia ke sini. Tangan dia macam ni. Tak macam ni. Tangan dia ke depan. Ini saya kena sikit. Dia macam boy punya ball joint lah. Tapi saya rasa ni lebih kuat. Play. Okay, next kita pasang dia punya perisai. Perisai belakang. Sekejap. Macam ni lah kan. Dia macam ada sayap mini. Perisai belakang. Ke terbalik. Saya rasa macam ni. Betul tak? Ya meh. Oh, ada satu lebihan ni untuk dia punya bazooka lah. Dia punya macam blaster kat sebelah ni. Oh, dia macam robot detector yang menakutkan. Oh ya, esok saya nak pergi balik kampung. So korang doakanlah ya supaya singgah mana-mana 7E yang ada. Tapi saya takkan singgah 7E yang dekat dengan KFC tu. Dan nombor 2 7E yang tahu tak, satu 7E, 2 7E lah yang saya perasan saya singgah Kumpau. Dan staff dia pun tak begitu ramah. Sampah. Kau masuk je mana-mana 7E, korang tak score, kau komen je sampah. Dia je macam ni. Tengok berdasarkan gambar dia ni. Can you guys see this phone this one. Okay. So dia macam ada sayap something. And then dia punya blaster kat sini. And then dia punya tangan ekstra ni. Pasangan terus. Dan macam biasa kita akan ada satu piece lebihan. Okay. Sorry kalau video ni kabur sebab saya record pakai phone lama. Phone sampah yang hanya boleh guna WhatsApp sekejap je, lepas tu dia jadi balik. Kejap boleh, kejap tak. Kejap boleh, kejap tak. Nyampah lah macam ni. So secara tidak langsung saya telah mempunyai 2 blokis. Tapi saya tak sure ni figur Transformers daripada series mana. So kalau korang tahu, komen di bawah. Okay. Tada, siap dah. Buka lampu, dia nampak lah sikit kan. Ton. Ada 4 tangan tambahan macam Kamehameha sikit. Ton. Banyak-banyak robot saya dapat. Saya dapat ini. Saya nak Megatron, you know, I like pemberontakan. I want you, I want this guy, I want the secret guy. And then I get this one, and then I get this one. I don't get this, I don't want this, I want the secret. Please give it to me.
So ni dia punya tempat kaki, dia punya stand pasang lah. Ini kita punya hobi guys, hobi baru lah katakan, hobi baru mahal. Kalau kad berbual RM5 50 sen, tapi ini RM27, 28 lebih dah. Setiap kali saya beli tak dapat, beli lagi tak dapat, dia jadi macam tu lah. Sekejap ni tarik dia sikit. Okay, there you go. Stand up fellas, I'm gonna shoot you. Tengok dia ada pistol, ada plus meriam blaster, tapi ni gila. Can you guys see? Now I have 2. Damn it, I don't want buy if I don't get the secret and the Megatron one. Okay, there you go. Bye bye. Subscribe.